Qala Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam di atas ilmu yang disampaikan dan muqaddimah pada seminar kita pada pagi ini. Yang saya muliakan dan saya hormati guru-guru kita semua, Al-Fadhil Ustaz Nasrullah Nazri dan juga Al-Fadhil Ustaz Khairul Nizam, para asatizah, para penuntut-penuntut ilmu dan para salik yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam satu majlis yang kita mengharapkan akan menjadi satu batu lonjatan kita untuk kita mendapat perkara yang paling afdal dan paling lazat dan paling berharga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Yang kata setengah daripada para salihin, miskin ahlud dunia, mengatakan kesian kepada ahli dunia ni. Ramai di kalangan mereka yang hidup di atas dunia, yang mungkin umur mereka panjang tapi mereka tak pernah merasakan perkara yang paling lazat di atas dunia. Macam dia masuk satu tempat, dihidangkan banyak makanan, tapi dia tak ambil makanan yang paling sedap. Maka ini orang yang rugi. Dia dah hidangkan makanan tersebut, tetapi dia tak rasa makanan yang paling sedap. Maka kata seorang soleh ini, aku kesian tengok kepada orang duduk atas dunia ini. Mereka duduk atas dunia, mereka menikmati pelbagai nikmat di atas dunia ini, tapi ramai di kalangan mereka yang terlepas nikmat yang paling sedap sekali. Tanyakan kepada beliau, apakah nikmat itu wahai Syekh? Katanya itulah ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang kenal kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Maka kita tidak akan dapat mencapai kepada ma'rifatullah melainkan dengan qalbun salim yang telah disebutkan oleh Fadil Ustaz Khairul Nizam tadi. Bila mana Allah menafikan harta-harta kita, anak-anak kita, jawatan-jawatan yang kita ada, berapa ribu followers yang kita ada, berapa banyak duit yang kita ada, semuanya tidak menjamin kebahagiaan kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang mana tidak memberi manfaat kepada hamba itu harta-hartanya dan anak-anaknya, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim di sini Allah sebutkan hati yang sejahtera, hati yang sehat. Yakni nanti di hari kiamat yang datang kepada Allah dengan hartanya tidak diterima. Yang datang kepada Allah dengan anak-anaknya, siapa pun anaknya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tak menyebutkan yang datang kepada Allah dengan amalan-amalannya, dengan ilmu-ilmunya, dengan ibadah-ibadahnya, puasanya, Qurannya, zikirnya pun tidak. Semua itu tidak memberi manfaat kepada kita di depan Allah Subhanahu wa taala, melainkan didahulukan dengan qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera. Maka hati yang sejahtera itulah terletak padanya ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hamba yang telah berjaya melepasi ujian di atas dunia ini. Kerana kita duduk atas dunia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk itu, untuk kita berjalan sampai kepada ma'rifatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah, kata Allah, aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembah akan aku. Kata para ulama tafsir, ai liya'rifuni, menyembah aku dengan maksud untuk mengenal kepada aku. Maka seluruh ibadah kita tujuannya adalah ma'rifah. Maka ibadah yang tidak membawa kepada ma'rifah adalah ibadah yang sia-sia kerana tidak sampai kepada natijahnya. Maka untuk mendapatkan ma'rifatullah mesti didahulukan dengan qalbun salim. Dan untuk mendapatkan qalbun salim mestilah berjalan. Kerana kalau kita hanya bincangkan, hadir seminar, hadir kelas, hadir kuliah, hadir apa-apa sahaja yang membicarakan tentang hati, kalau kita tidak lalu di jalan tersebut, kita tak akan sampai. Orang yang tahu tempat tujuannya sekian-sekian tempat, tapi dia tak pergi ke tempat itu, tak berjalan. Kalau orang Terengganu kata, tak tekan minyak, tak start kereta, tak tekan minyak. Tengok saja je. Tahu tempat tu tujuan dia, tahu tempat tu hebat, tempat tu mulia, tapi dia tak mulakan. Maka didengarlah tentang kelebihan tempat tu, cantiknya tempat ni, sedapnya tempat ni, makanannya hebat dan sebagainya, tapi kalau dia tak berjalan, dia tak akan merasakan kenikmatan tersebut. Maka setiap daripada kita mestilah berjalan. Dalam perjalanan kita itu ada pelbagai-pelbagai rintangan yang akan menarik kita dan menghalang kita, dan itulah janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana
mereka ataupun iblis ini dihalau oleh Allah daripada syurga, katanya, aku berjanji kepada kamu wahai Allah untuk aku mengganggu hamba-hambamu ni, anak-anak Adam ni, supaya mereka tak sampai pada natijah, mereka tak boleh sampai kepada tujuannya. Itu tugas iblis dah. Jadi tidak adalah halangan kita yang menghalang kita itu, melainkan halangan-halangan yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri ciptakan benda tu untuk kita diuji. Sebab kalau tidak ada ujian, tak tahu siapa yang lepas ujian. Tak tahu mana hamba yang paling terbaik, melainkan diberikan ujian. Maka dengan ujian itulah Allah nak tahu kita ni sampai ke tak sampai. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di kalangan kamu, siapa di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maknanya yang paling pandai mengelak daripada segala gangguan tadi untuk sampai kepada tujuannya, iaitu ma'rifatullah. Maka iblis adalah di antara halangan yang dah berjanji di hadapan Allah untuk menghalang kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebenarnya iblis itu dan syaitan itu, Allah sebut dalam Al-Quran, tidak ada keupayaan dan upaya mereka untuk mengganggu hamba-Ku. Maksudnya Allah dah kata dah, kalau seorang tu hamba-Ku, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hamba Aku, kata Allah kepada iblis, kamu tidak akan mampu mengganggu mereka selagi mana mereka adalah hamba-Ku. Yang mereka tahu mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk kita mengelakkan daripada iblis syaitan ni, banyak zikir-zikir yang ulama kita dan Rasulullah sendiri tinggalkan kepada kita sebagai tahsin, sebagai penghalang kita daripada diganggu iblis. Maka sebenarnya penghalang yang paling besar kepada kita untuk sampai kepada Allah bukanlah iblis, bukanlah syaitan, tetapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang kebanyakan kita ini masih lagi di peringkat an-nafsu al-ammarah bisu. Diri kita sendiri yang tak nak sampai kepada Allah. Diri kita sendiri yang nak menyeleweng ke tempat lain, yang nak mengelak pergi tempat lain dululah. Saya tahu dah tujuan saya ke sini, tapi saya nak pergi jalan kejap sini, nak berhenti sekejap sini. Nah, itu yang menghalang kita sendiri. Kita sendiri, iaitu nafsu kita, yang lebih teruk daripada 70 iblis, yang lebih teruk daripada 70 syaitan. Nafsu kita ini, an-nafsu akhbas min sab'in syayatin. Kata para ulama, nafsu kita sendiri ini lebih teruk daripada syaitan. Mana buktinya? Iblis dan syaitan kita boleh halang dengan zikir-zikir, ruqyah. Dah, kita baca zikir, baca muawwidhatain sebagainya, iblis akan pergi, akan lari. Tak dapat tahan dengan zikrullah Subhanahu Wa Taala. Tapi nafsu kita, kita khatam Al-Quran sekali pun, nafsu masih lagi nak buat kejahatan. Apa yang nafsu nak, tetap dia akan nak juga. Dan siapa yang boleh mengawal kita punya nafsu tu? Tak ada lain yang melainkan kita sendiri dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah penghalang terbesar kita adalah nafsu kita sendiri. Sebab itu Allah memuji dan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyucikan nafsu ni. Qad aflaha man zakkaha, Allah mengatakan telah berjayalah orang yang menyucikan nafsu. Wa qad khaba man dassaha, dan akan rugilah mereka yang mengotorkan nafsu. Maka semuanya kembali kepada nafsu. Itulah yang kita juga terjemahkan sebagai hati kita juga. Maka kata Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah, wan nafsu katifli in tuhmilhu ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu ini seperti budak kecil yang kalau kamu terus beri dia minum susu, budak kecil yang menyusu, kalau ibunya terus beri susu je, orang Terengganu kata beri susu seumur. Umur 2 tahun susu lagi, 3 tahun masih lagi beri susu. Setiap kali budak menangis, dia akan beri. Setiap kali budak tu nak menangis, dia terus beri susu. Maka dia akan membesar untuk sukakan susu sampai dia besar. Kadang-kadang budak umur 4 tahun masih lagi menyusu dengan ibunya. Sebab ibunya tak pernah cuba untuk biarkan dia menangis. Tak pernah tahan supaya dengar dia punya meraung tu. Tetapi kalau kita berhentikan dia, wa in taftimhu yanfatimi, sabar sekejap, beri dia menangis, beri dia meraung, beri dia sakit sekejap, nanti dia akan berhenti. Nah, setengah-setengah ibu letak asam limau ke lada ke supaya bila dia rasa, oh tak sedap ni. Rasa tak sedap, rasa pahit tu membuatkan dia nak berhenti.
Maka begitulah nafsu kita, semakin diberi apa yang dia nak, maka semakinlah dia membuak-buak. Maka nafsu tak dapat kita halang, melainkan dengan melawan kehendaknya. Melawan kehendaknya. Kalau kita terus ikut nafsu kita, maka nafsu tak akan berjaya dididik. Begitu juga kata setengah ulama, nafsu ini seperti kita menunggang kuda. Seorang yang nak menunggang kuda, kuda tu liar, kita pula tak pandai naik kuda, baru belajar. Seorang yang penunggang kuda tak pandai menunggang kuda yang liar. Macam mana keadaannya? Maka perlukan kepada latihan. Latihan pun akan jatuh. Akan jatuh, akan sakit, patah tangan, patah tekuk. Sebab apa? Tak pandai naik kuda dan kudanya liar. Kita tak pandai nak kawan nafsu, nafsu pula liar. Itulah perumpamaannya. Maka akan banyak kali jatuh dalam maksiat. Banyak kali tewas dengan nafsu. Banyak kali kita akan kalah dengan nafsu kita. Tapi teruskan belajar. Teruskan berlatih. Teruskan cuba untuk mengawal nafsu kita. Sehinggalah seorang yang penunggang kuda dia akhirnya mahir. Bukan kuda yang mengawal dia, tapi dia yang mengawal kuda. Itu orang yang berjaya. Itu yang kata Allah, qad aflaha tadi. Telah berjayalah mereka yang dapat kawal nafsu dia. Dia boleh kata A, B, B. Duduk, bangun, wahai kuda. Itu orang yang dah berjaya. Sebab dia dah lalui mujahadahnya, dah tarbiyahnya, zikir dan sebagainya. Dan yang ketiga, nafsu kita itu juga seperti pohon yang kita tanamkan. Pohon yang ditanamkan, bila kita tanam pokok, baru tumbuh 2-3 bulan, dia baru keluar anak baru. Kita nak cabut pokok tu senang. Kita boleh cabut dengan akar-akar dia sekali. Tapi kalau pokok dan dah biar 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun pokok tu dibela, kita nak tebangnya susah. Kita nak tebang tu susah. Perlukan kos dan banyak risiko yang akan berlaku. Kalau kita tebang pun akar dia masih lagi hidup. Maka begitulah penyucian hati ni mesti dimulakan sejak peringkat muda lagi. Sejak peringkat kecil lagi. Kita sebagai orang yang mungkin dah ada anak, dah ada cucu, perlu ingatkan kepada diri kita bahawasanya anak kita dan cucu kita perlu diingatkan sekarang. Bagaimana pentingnya kita untuk mengawal nafsu kita. Jangan diberikan apa semua yang mereka mahu. Mesti ada halangan, mesti ada had pada kemahuan nafsu. Sebab kalau dah benda tu dah dibela begitu, maka dia susah untuk ditebang lagi. Kalau tebang pun dia punya akar masih lagi hidup. Nak cabut akar, perlukan sakit. Akan menghadapi sakit yang sangat teruk. Macam orang sakit lah. Tiba-tiba pergi cek dekat doktor, kata doktor awak ni stroke tahap 4. Dah tahap 4 baru tahu. Yang pertama, nak berubat tu kosnya besar. Yang kedua sakit. Yang ketiga sembuh tak sembuh tu doktor tak ada beri jaminan. Mungkin sembuh, mungkin tak sembuh. Sebab apa? Dah teruk sangat dah. Maka itulah halangan-halangan kita untuk dapat ma'rifatullah, untuk dapat hati yang sampai kepada Allah ini adalah nafsu kita sendiri yang mesti kita menyucikannya dengan melawan kehendak nafsu. Sebab itulah sampai Allah wajibkan kita semayang, wajibkan kita puasa, wajibkan kita zakat untuk melawan nafsu. Maka semua itu perlu kepada mujahadatun nafs. Maka hadir kita pada malam ini ataupun pada pagi ini adalah bentuk kita melawan hawa nafsu kita yang mengajak kita duduk dekat rumah berehat, tapi nafsu kita kata nak pergi datang juga. Nak bayar juga untuk hadir di sini. Melawan segala hawa nafsu itu adalah bentuk kita dapat sedikit daripada penyucian hati. Dan insya-Allah dengan hadir kita ke tempat ini, moga-moga Allah berikan penyucian yang sempurna dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.